dengan situasi dunia yang semakin meruncing, apa yang kita perlu buat? Kita nak defensif ataupun ofensif? Ini antara perkara yang sedang bermain dalam fikiran ramai orang, kerisauan yang sedang bermain dalam fikiran ramai orang. Jadi apa perlu kita buat bila keadaan dunia yang semakin meruncing dan kita tahu impak ini akan terkesan kepada kita semua? Jadi pertama sekali tuan-puan, bila berlakunya masalah geopolitik dunia, masalah ekonomi dunia, inflation atau masalah yang akan memberi kesan besar kepada kita semua, utamanya dari segi kewangan dan ekonomi, apa kita perlu buat? Kita kena fokus untuk pertama sekali fokus macam mana nak tambah lebih banyak income. Kerana kalau kita play safe, kita defensif. Bila kita defensif, kita sebenarnya sedang menunggu masa untuk ditenggelamkan. So kita kena cari cara macam mana nak tambah lebih banyak income daripada sebelum ni. Yang kedua, pastikan jangan cipta hutang baru. Kalau rasa nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli motor, renovate rumah, pergi travel, sabar dahulu. Sebab kita tak tahu lagi apa yang bakal berlaku beberapa minggu, beberapa bulan yang akan datang. Jadi jangan cipta hutang baru. Ketiga, fokus untuk tambah ilmu. Supaya bila kita ada ilmu, kita tak panik. Kita tahu apa yang kita perlu buat. Mereka yang tenang adalah mereka yang menang. So, kalau kita dalam keadaan yang panik, dalam keadaan yang gelabah, kita akan mudah untuk tertewas. Dan yang keempat, sentiasa bersangka baik. Walau macam mana pun keadaan, insya-Allah manusia ni memang diciptakan untuk survive. Apa pun berlaku, pasti ada jalan untuk kita survive. Walaupun sukar, walaupun rumit, walaupun pahit, insya-Allah pasti ada jalan. Perkongsian saya ini mungkin memberi sekelumit harapan kepada masyarakat dekat luar sana yang sedang risau tentang apa yang bakal berlaku beberapa tempoh masa yang mendatang. Share video ni supaya ramai orang dapat manfaat.